Okay guys, so kita sampai rumah Abad dulu. Tadi kita orang keluar pergi makan apa semua. Ni dah habis makan, kita orang pergi keluar jap beli barang apa semua. Dah sampai dekat pukul 4. Dapat suku dah. Dapat suku. So ni kita orang sampai rumah Abad, nak ambil dia, and then kita akan bergerak. Ke mana kita nak pergi kali ni? Kita orang nak pergi ke Pulau Mawar. Dalam bahasa Inggeris orang panggil Rose Island. Dapur tak payah bawa. Ni seperti yang korang boleh lihat. Okay, Bat nak keluarkan sedikit barang-barang perkelahan perkemahan. Kali ni kita tak payah, kita tak bawa banyak barang pun. Kita bawa sekadar ala kadar. Cukup-cukup makan lah. Cukup untuk survive satu malam. Sebab kali ni bukannya kita masuk hutan betul-betul pun. Ni kita pergi tepi pantai. Campsite dia berhampiran tepi pantai. So kita bawa apa yang perlu sahaja. Baru mod bercuti brother. Macam bercuti lah. Macam bercuti. So tadi kita buat checklist. Seperti Bat cakap, kita bawa 3 hammock, kita bawa kerusi, and then kita bawa apa lagi? Lampu pun sekadar 1-2 ketul cukup. Hammock, ubat nyamuk memang ala kadar. Tak banyak sangat barang. Memang kita bawa ringan-ringan saja. Bak kata Bat gangster, kasar bos. Yo. Akhirnya kita sudah pun sampai. Kau nampak kan kat background tu? Laut! We can see the ocean. Akhirnya kita dah sampai ke campsite di Mersing. Nama campsite dia Mesmerizing Mersing Campsite. Waktu pun sekarang dah masuk pukul 7. Yes, memang kita sampai betul-betul awal pukul 7 petang. Nanti aku tunjuk lebih lagi kat belah dalam ni. Ni pusing-pusing sekejap. Sekejap je kita pusing-pusing. Nanti kita tunjuk macam mana rupa campsite dekat Mersing ni. Okay, ni seperti yang korang boleh nampak, ada 1, 2, 3 device. Kita orang buat shooting time lapse. Kita orang cuba nak rakam sunset, which is mataharinya pun dah terbenam. Tapi tak apa, kita akan rakam perubahan langit. So ada satu daripada Insta360 X3
Satu daripada iPhone dan satu lagi daripada Vivo X300 Pro. Dua daripada ni rakam vertical portrait, and satu ni aku punya rakam horizontal landscape. Gitu. Semoga footage-nya baik-baik aje lah ya. Ni kita jalan kaki, tak jauh mana pun. Alah, berapa meter je daripada tempat kita orang pacak kamera ke kita orang punya tapak campsite. Kita orang ikut sekali lah kita nak bertapak kat mana. So kita orang pilih yang memudahkan urusan kita. Gitu. Macam nak hidup gambar cun lah. Hello. Inilah suasana waktu malam di campsite Mersing. Cantikkan tempat tidur kita. So, mungkin lepas ni kita akan pergi ke luar untuk cari makan. Cari minum. Dan kemudian nanti kita akan malam ni, aku dengan saya akan buat Starlabs. Sekarang kita orang berada dekat campsite dekat Mersing, berdekatan dengan Pulau Mawar. So, apa yang istimewanya Pulau Mawar ni, ada dua benda yang paling signifikan adalah dia punya pintu gerbang dia tu. Dia punya pintu gerbang dengan dia punya batu tingkap. So, tengok daripada footage daripada drone yang kita akan tunjuk nanti ni, kita akan tunjuk macam mana cantiknya rupa Pulau Mawar tu. Sebab masa aku tengok pun memang teringin lah, excited dah nak pergi. Ni macam, tak boleh ni, kena try pergi ni. Gitu. Tu kau boleh nampak kat sana tu. Tangan gua boleh nampak pip. Tu yang aku tunjuk tu, itu tempat kemudahan kita orang lah, which is situ ada tandas, tempat mandi dan juga tempat untuk menunaikan sembahyang. Dia betul-betul tinggalkan kita sampai pagar Shell. Okay guys, so sekarang ni kita nak menuju ke luar campsite. Kita nak pergi isi perut dulu. Kita nak bagi ada tenaga dulu. Kita nak cari air untuk kita boleh tidur malam ni. Okay, sebab besok pagi kita nak kerjakan sunrise. Okay, kita nak bagi korang semua tengok view yang menarik dekat sini, dekat Pulau Mawar Mersing. Mantap. Peace out. Kalau tempat gelap yang lain-lain macam hutan. Takkan tak jadi. Okay guys, nampak kan baju dah tukar. Pakai baju hitam, tadi putih, sekarang tiba-tiba hitam kan. Okay, kita orang baru lepas mandi, dah makan apa semua. Tadi aku nampak, aku saja tengok dekat tepi pantai tu kan, nampak bulan lawa dia punya mengambang kan. So pakai Osmo ni tak berapa nampak. So aku akan gunakan aku punya phone Vivo ni. Aku akan cuba the best lah, congkelkan kebolehan Vivo X300 aku ni. Tengok dapat ke tak fotografi dan juga footage bulan. Jom kita tengok. Nampak tak yang mengambang-mengambang tu, yang bulat kecil tu bulan. Okay, ni aku rakam daripada Osmo. Kalau pakai Osmo nak zoom tak lawa, sebab Osmo dia digital zoom, so dia akan cropping gambar daripada footage ni. So sebab tu aku takkan tunjuk hasil daripada Osmo. So aku gunakan benda lah ni, Vivo X300 Pro aku ni. Kita cuba memaksimumkan kebolehan Vivo X300 kat sini.
Okay, akhirnya kita orang sudah pun kembali ke kita orang punya campsite. Kita orang parking dekat sangat dengan kita orang punya campsite. Parking dekat sikit. Tadi sedikit jauh. Ni kita orang parking betul-betul boots tu menghadap campsite. Senang nak bawa masuk barang nanti bila kita nak wrap apa-apa semua. Kita apply dulu repellent. Ni penting ni. Boleh cari dekat Shopee Link di bio. Link di bio. Sebab kita orang dah pakai ni masa dekat Lemakoh. Dekat Sungai Yong pun kita orang dah pakai juga. Memang berkesan lah untuk menghalau serangga-serangga daripada menghinggap di badan kita. Ini bukan cerita auta, ini cerita fakta. Okey, testimoni jujur. Kalau testimoni tak jujur, tak adanya kita orang bawa, kita orang spray sampai 3 kali trip. Dah macam perfume dah member sembuh-sembuh. Aku serius tu. Aku pakai dah macam perfume. Aku spray kat baju aku. Sumpah tu. Macam daripada aku kena gigit. Ya. Dia lari. Ni aku tak tahu korang nampak ke tak ni. Memang serba gelap je. Ni kita orang tengah cuba ambil gambar apa? Ambil gambar langit waktu malam. Ni daripada phone aku. Kita cuba dapatkan view malam. Ni tak tahulah dapat ke tak ni. Nanti apa-apa aku tunjuklah channel rupa dia. Ni Alik dia cuba menelaah balik macam mana cara nak dapatkan night sky photo dengan gambar-gambar bintang waktu malam. Okay, good morning guys. Selamat pagi. Maaf agak blur-blur sikit waktu pagi ni. Sebab semalam tidur kurang selesa, kena gigit nyamuk apa semua. Tapi aku seorang je lah yang kena gigit nyamuk kan. Alik dengan Baik dia tidur okey je, nyenyak je. Macam hari tu kat Lemakoh, aku yang tidur paling awal. Tapi malam semalam aku yang tidur paling lambat. Sebab main kamera punya pasal nak capture apa bintang bulan bagai. Tapi jujur cakap hasil dia tak memuaskan hati. So mood pun rasa sedikit kacau bilau masa tu. Ini kita orang pagi-pagi ni aku dengan Alik pacak kamera. Kita nak cuba rakamkan momen sunrise. Dapatkan momen sunrise. Ni aku tunjuk sikit. Okay, nampak macam ada 2 batang tripod situ. Tak tahulah nampak ke tak kan. Tu satu tu sebelah kiri tu aku punya phone untuk landscape. And then kat sebelah kanan tu Alik punya X3 untuk rakamkan vertical. Ni matahari dah naik dah ni. Dah agak tinggi Tadi kita nak rakam lama dah. Dekat setengah jam lepas lah. Setengah jam lepas tu matahari masih kat bawah lagi. Ni dalam setengah jam tu matahari dah naik lah. So okay, agenda kita orang lepas sunrise ni, kita orang maybe either akan pergi sarapan ataupun mandi dulu. And then after that kita akan buatlah aktiviti ke Pulau Mawar. Ni kita orang kat tepi pantai, bukan betul-betul kat Pulau Mawar pun. Pulau Mawarnya pula. Okay, Pulau Mawar tu kat belah sana tu. Nampak kat belah situ, itulah Pulau Mawarnya. Dekat tak jauh mana pun. Okay, so nanti aku akan cerita lebih lanjut macam mana perjalanan kita orang ke Pulau Mawar tu. And then tengoklah apa yang kita orang akan buat kat sana. Okay.
Okay, ni sekarang aku dengan Alik. Kita dalam kereta. Bat tak ada kat belakang. Bat tidur lagi. Kita biarkan dia tidur. Let him sleep. Alik let him cook. Bat kita let him sleep. So ni kita orang baru balik dari Gerwai di kawasan Mersing ni. Kita beli sarapan. Buat lapar. Dan aku jujurnya mood aku pun masih belum elok lagi. Aku pagi-pagi ni memang ada satu penyakit sikit. Pagi-pagi mood macam boleh cari gaduh juga. Dia sebab tak makan sarapan kan. Dia kena makan. Kalau dah makan ke ataupun dah minum ke, elok lah perangai aku nanti. Ni nampak gelap pun gelap fake ni. Ni monyet. Apa? So kita orang beli nasi lemak and then beli sedikit air untuk kita orang isi tenaga, isi perut, tambahkan mood. Nanti kita makan, lepas kita mandi. And then lepas mandi tu kita akan gerak sikit, trekking sikit ke Pulau Rawa. Nanti aku tunjukkan kau view, macam mana view di Pulau Rawa. Pulau Rawa? Astaghfirullahaladzim, Pulau Mawar. Nampak kan? Itu bukti yang tengah tak okey lagi. Faham? Selamat pagi lagi sekali. Kali ni versi pasca sarapan. Nampak kan? Lebih bertenaga sedikit. Dah settle segala urusan waktu pagi dekat campsite, which is makan sarapan, persiapan dan sebagainya. So kita orang sekarang nak trekking ke Pulau Mawar. Ni nampak kat tangan aku dah bawa tripod untuk aku punya handphone. Aku nak pacar, nak buat beberapa shot lah yang cun-cun melecun untuk aku belanja nanti. Gitu. Lauk pun dah lawa dah ni. Tak tahu sebab kacamata hitam kan. Tapi lauk pun dah lawa dah ni. Kita aku flip sikit, tunjuk sikit. Kayaknya nampak lebih biru je warna air laut dia. Pagi tadi dia macam serba kelabu. Ni nampak lebih biru. Pasir pun nampak lebih jelas, lebih cantik, lebih anggun. Gitu. Pulau Mawarnya pula kat sebelah sana. Depan tu. Kat depan tu Pulau Mawar. Okay. Guys, kali ni aku dah tak pakai mata hitam. Sebab panas dia boleh tahan lah. Tak terlampau panas pun, tak terlampau terik pun. Ni kawan kita Alik. Tunjuk sikit. Yeah boy. Member siap bertanduk tu. Dah macam komandan dah. Ada apa? Ada tanda mercu dekat atas kepala.
Betul sampai bawah. Okey guys, akhirnya kita orang dah pun sampai ke gerbang laut. Jap aku try tunjuk kat korang gerbang laut macam mana rupa. Kita tiltkan sikit. Nampak? Ini dia gerbang laut. Nampak besar gerbang laut dia. Setelah dalam almost 20, 30 to 40 minutes lah. Aku sebenarnya tak kira, tak ingat berapa lama masa kita orang ambil untuk trekking ke sini. Sekarang ni waktu tengah panas terik. Aku pun tak tahan panas ni. Ni pun masih tengah cungak-cungak lagi. Tapi nak kena cerita gak. So inilah salah satu tarikan yang ada di Pulau Mawar, which is dia punya gerbang laut. Dia rupa dia macam pintu gerbang. Nampak ada lubang besar kat situ. Memang nampak macam pagar gerbang yang dikawal. Gitu. Apa lagi? Kalau korang minat, mari sini. Okey, korang nampak kat depan aku tu, itu tripod aku pacak. Aku nak rakam time lapse awan, pergerakan awan dan juga ombak-ombak laut. Gitu. Dia bila dah start main time lapse ni, memang asyik rasa nak main time lapse je memanjang. So ni aku pacak jap dekat situ. Kita biarkan dalam tak lama pun, 10 minit ke 20 minit ke. Sebab air pun macam dah nak naik ni. Kan nanti kan tahu-tahu aku punya phone terapung, mampus. Nak berenang kejar. Okay guys, so aku nak cerita yang kita orang sebenarnya tak sempat nak merakam footage kat Batu Tingkap. Sebab masa tu paras air dah naik and kita orang pun dah tak ada tenaga. So tak adalah footage kita orang pergi ke Batu Tingkap. Footage balik ke campsite pun kita orang tak ada. So apa yang jadi lepas tu, kita orang balik ke campsite dan terus pergi makan tengah hari. Sebab kita orang dah lapar and kita orang kepenatan. So dia terus tak nak. Tak ada sayur kan? Tak ada. Tu Mojito ABC S0. S02. Tu Okay guys, selamat petang. Tengah hari tapi dah petang-petang sikit, so selamat petang lah ya. Okay, so kita orang selepas turun daripada hiking di Pulau Mawar, kita orang barai, kita orang penat, masing-masing semua diam, tak berinteraksi, tak bersosial, tak berkawan.
Penat. Lagi satu sebab bahang. So kita orang cepat-cepat naik kereta, kita cari tempat untuk makan tengah hari. Kita cari tempat untuk makan tengah hari. And then dah habis makan tengah hari, kita balik campsite. Relax dulu, baring-baring jap. Sebab rasa tegang-tegang otot tu masih ada. Macam aku kat tapak kaki tu rasa tegang-tegang sikit, urat-uratnya. Sekarang dah okey lah sikit, slow lah. Ni kalau kau nampak ni, tengok campsite kita orang ni dah tak ada dah fly sheet, hammock semua dah simpan, dah kemas apa semua. Tadi aku dah tunjuk time lapse. And then kita orang mandi, and then kita orang cabut. So aku rasa daripada aku sekadar itu saja penceritaan. So terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di next adventure. Bye bye. You are not a tourist, you road explorer.